Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat Johor. Kita dikejutkan pada 11 Oktober yang lalu dengan kemalangan maut di Lebuh Raya SDE yang melibatkan 3 kematian. Dan sebenarnya kemalangan ini bukan pertama kali berlaku. Ianya disebabkan oleh jalan Lebuh Raya ini hanya dilengkapi dengan 2 lorong, 2 hala, yang mana pada waktu puncak ketika banyak kenderaan dan risiko kemalangan ini sangat tinggi. Untuk makluman semua, bagi menaik taraf Lebuh Raya SDE ini daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala, daripada Sungai Johor ke Sungai Semencu dengan jarak 9.4 km. Dan projek ini sedang pun berjalan dan dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2027, dan progresnya kita akan buka satu persatu bermula pada tahun hadapan. Beberapa kilometer dapat kita buka. Dan Alhamdulillah, pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini untuk fasa 2 sepanjang 4.7 km, dan insyaAllah untuk fasa ketiga ataupun fasa yang terakhir kita akan cuba mohon pada tahun hadapan. Jadi oleh itu, saya mewakili Kerajaan Negeri Johor ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah meluluskan peruntukan untuk fasa 2 ini, dan insyaAllah akan memberi keselesaan kepada pengguna Lebuh Raya SDE, khususnya kepada bangsa Johor. InsyaAllah semoga ianya memberi manfaat dan keselamatan buat pengguna-pengguna semua. Assalamualaikum.